Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Izzan Nadira Timur Makara Saleh, kad matrik C22A0221. Saya merupakan pelajar daripada Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan dalam kursus Reka Bentuk Komunikasi Visual. Hari ini saya akan membentangkan Student in Enterprise Program di mana saya telah memilih syarikat Hanami Empire Sdn Bhd sebagai tempat latihan industri. Hanami Empire Sdn Bhd merupakan satu syarikat yang menjalankan perniagaan fashion sopan muslimah yang terletak di Seksyen 7 Shah Alam. Ia mula ditubuhkan pada 2014. Seterusnya terdapat 5 amalan dan strategi keusahawanan. Yang pertama, pemasaran digital. Hanami Empire Sdn Bhd sangat menekankan penggunaan platform digital seperti TikTok, Instagram dan nama web sebagai medium utama pemasaran produk. Syarikat memastikan kandungan media sosial dimuat naik secara konsisten setiap hari dengan menghasilkan sekurang-kurangnya 3 hingga 5 kandungan. Pendekatan ini membantu meningkatkan keterlihatan jenama serta menarik perhatian pelanggan secara berterusan. Selain itu, penggunaan TikTok Live sebagai medium jualan juga merupakan salah satu strategi yang berkesan kerana pelanggan dapat melihat produk secara langsung serta berinteraksi dengan hos sebelum membuat pembelian. Yang kedua adalah kandungan kreatif. Hanami memberi perhatian yang besar terhadap penghasilan bahan promosi yang berkualiti seperti sesi photoshoot, poster promosi, video konten serta visual produk yang menarik. Setiap koleksi produk akan melalui proses photoshoot, penyuntingan gambar dan penghasilan poster seperti teaser poster, engagement post dan poster rasmi. Okey, yang ketiga ialah pemasaran digital dan fizikal. Selain aktif dalam pemasaran digital, Hanami juga mempunyai butik fizikal iaitu di Bangi dan Kuala Lumpur. Kehadiran butik ini membolehkan pelanggan melihat dan merasai sendiri kualiti produk sebelum membuat pembelian. Strategi ini menggabungkan pemasaran dalam talian dan fizikal ini membantu syarikat mencapai pelbagai segmen pelanggan. Seterusnya ialah rangkaian ejen. Hanami Empire Sdn Bhd turut mengembangkan perniagaan melalui rangkaian ejen dan dropship yang beroperasi di beberapa negara seperti Indonesia, Filipina dan Brunei. Strategi ini membantu syarikat memperluaskan pasaran tanpa perlu membuka cawangan fizikal di setiap negara. Selain itu, syarikat juga memberi keutamaan kepada pelanggan borong dari luar negara seperti Aceh yang datang sendiri ke butik untuk mengambil stok secara pukal. Yang terakhir adalah operasi dan logistik. Sepanjang pemerhatian di bahagian operasi, syarikat mengamalkan sistem pengurusan stok yang teratur. Setiap stok yang diterima akan melalui proses pemeriksaan, pengiraan dan pengasingan mengikut saluran jualan seperti TikTok Shop, butik fizikal dan pelanggan borong. Proses pembungkusan parcel juga dilakukan dengan teliti bagi memastikan produk sampai kepada pelanggan dalam keadaan baik. Hal ini menunjukkan bahawa syarikat memberi perhatian terhadap kualiti perkhidmatan serta kepuasan pelanggan. Ialah business model canvas. Terdapat 9 komponen. Yang pertama ialah rakan kongsi utama yang terdiri daripada supplier kain, model photoshoot, dropship agent dan logistik kurier. Yang kedua adalah aktiviti utama iaitu seperti photoshoot produk, live TikTok, marketing konten dan urusan tempahan. Yang ketiga, sumber utama. Sumber utama adalah daripada tim kreatif, tim sales, stok produk dan juga media sosial. Yang keempat, cadangan nilai iaitu tudung moden dan juga selesa, rekaan yang eksklusif, visual pemasaran yang menarik. Seterusnya ialah hubungan pelanggan iaitu interaksi semasa live, respon chat pelanggan serta memberi info awal berkaitan koleksi baru. Seterusnya ialah saluran iaitu seperti TikTok Live, Instagram, website dan juga butik fizikal. Next segmen pelanggan iaitu terdiri daripada wanita muslimah, ejen dan dropship luar negara serta pelanggan online. Ke-8 ialah struktur kos. Kos utama yang terlibat dalam perniagaan ini termasuklah kos pengeluaran produk, kos pemasaran digital, kos gaji pekerja, kos sewaan butik serta kos pengurusan operasi perniagaan. Dan last sekali adalah aliran pendapatan. Sumber pendapatan utama syarikat diperoleh daripada jualan tudung kepada pelanggan runcit serta jualan borong kepada ejen dan dropship. Pendapatan juga diperoleh melalui jualan secara dalam talian,
dan pembelian secara langsung di butik fizikal iaitu terletak di Bangi dan juga Kuala Lumpur. Secara keseluruhannya, latihan industri di Hanami yang Baik Sdn Bhd memberi pendedahan yang jelas tentang amalan keusahawanan dalam pengurusan perniagaan sebenar melalui pemerhatian dan penglibatan dalam aktiviti seperti pemasaran digital, penghasilan kandungan kreatif, pengurusan operasi serta pengembangan rangkaian ejen. Saya dapat memahami bagaimana strategi keusahawanan diaplikasikan bagi meningkatkan daya saing perniagaan. Sekian, terima kasih.